Hampa pernah dengar tak tentang rumah 7 langkah? Hari ni aku nak kongsi salah satu cerita yang aku terbaca dekat laman web, di mana cerita ni mengenai satu rumah yang dipanggil sebagai rumah 7 langkah. Jadi kisah ni kita mula daripada seorang lelaki. Jadi lelaki ni kita panggil sebagai Budi. Budi ni, dia ni bekerja di kawasan dia. Jadi pada satu hari, dia dihantar di salah satu tempat kawasan di negeri Perak, di mana kawasan tu agak pedalaman sikit. Jadi dia pun cari-carilah dalam telefon untuk rumah sewa yang dekat-dekat dengan kawasan tempat dia kerja tu kan. Jadi dalam dia duk cari-cari tu, dia ternampaklah satu rumah yang boleh dikatakan sesuai lah untuk dia yang bujang. Dan rumah tu pun taklah mahal sangat. Jadi dia pun buat keputusan untuk sewa rumah tu. Jadi setelah saja dia tiba di negeri Perak, dia berjumpalah dengan pemilik rumah tu. Tapi boleh dikatakan juga yang pemilik tu bukanlah pemilik asal, yang di mana pemegang kunci masa tu adik-beradik jauh. Yang mana pemilik dia dah lama dah meninggal. Jadi rumah tu dah memang tak ada siapa-siapa duduk lah. Memang mereka guna untuk buat sewa je lah kan. Jadi setiba saja dia di rumah tu, dia rasa macam kawasan situ agak tenang. Tapi dalam masa sama dia cakap yang dia dah mula rasa macam ada sesuatu yang sedang mengintip dia daripada dalam rumah. Tapi perasaan-perasaan yang macam tu selalunya kita ni abaikan lah kan. Kemungkinan itu adalah perasaan kita sendiri yang merasakan ada orang tengah tengok kita daripada dalam rumah tu. Jadi dia pun abaikanlah benda tu. Dan boleh dikatakan malam pertama Budi tinggal kat rumah tu pun dah diganggu oleh satu makhluk gaib. Di mana malam tu Budi dia tengah kemas-kemas barang. Tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki. Tapi bila dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok sekeliling rumah dia, tak ada siapa pun. Lagipun waktu tu dah memang malam sangat dah kan. Jadi dia pun abaikanlah lagi perasaan-perasaan macam tu. Dia pun buat tak tahu dan kemas-kemas barang, siap-siap dia tidur. Jadi masuk malam kedua pun benda yang sama, di mana dia dengar bunyi tapak kaki. Tapi bunyi tapak kaki tu bukanlah bunyi berjalan yang langkah yang panjang. Boleh dikatakan dia bunyi selama 7 langkah saja. Maksudnya setiap kali dia jalan 1, 2, 3 sampai 7, tiba-tiba bunyi tu hilang. Dan boleh dikatakan setiap kali dia berjalan, dia akan dengar bunyi tu 2 kali. Maksudnya sekali dia langkah, akan dengar bunyi 1 langkah. Dia langkah lagi, dengar lagi bunyi 1 langkah. Seolah-olah ada benda yang tengah ikut dia. Tapi bila dia tengok, tak ada siapa pun. Tapi biasalah, orang lelaki duduk dalam rumah ni seorang-seorang malam-malam, dia cuba nak abaikan perasaan tu, cuba untuk tak mau fikir yang benda tu benda pelik-pelik. Jadi dia pun buat tak tahu dan tidur lah seperti biasa. Jadi esok tu dia pun berceritalah benda-benda ni dekat kawan-kawan dia kan. Dan kawan-kawan dia pun beritahu yang hang kena carilah punca tu apa kan. Bunyi tu takut-takut yang bunyi tapak kaki tu bukannya makhluk gaib, tapi yang dia takutkan adalah pencuri. Jadi malam ketiga tu dia cubalah untuk tunggu dan dengar bunyi tapak kaki tu dan cari daripada mana bunyi tu. Jadi dalam dia duduk keliling kat kawasan dalam rumah dia tu, duduk berjalan-jalan kat ruang tamu, jalan pergi dapur, tiba-tiba dia terdengar bunyi lagi tapak kaki tu. Dan kali ni bunyi tapak kaki tu mai daripada arah dapur. Selepas saja dia dengar bunyi tapak kaki tu, dia terus lari pergi ke arah dapur untuk tengok siapa. Tapi bila dia sampai saja dekat dapur tu, dia tengok kawasan dapur tu memang sunyi, kosong, tak ada siapa pun kat situ. Jadi dalam dia duk cari-cari kat kawasan dapur tu, dia ternampak satu almari yang mana almari tu tempat simpan pinggan-pinggan mangkuk, simpan barang-barang dapur lah kan. Pintu almari tu terbuka sikit dan ternampak kaki dekat bawah tu. Tapi yang masalahnya kat situ adalah yang dia nampak tu kaki budak-budak. Jadi dia pun cubalah untuk beranikan diri untuk buka almari tu. Jadi dia pun jalan slow-slow, pelan-pelan sampai saja kat depan almari. Dia pun buka lah almari tu. Tapi bila dia buka, macam biasalah, tak ada apa pun. Cuma ada pinggan mangkuk, barang-barang dapur saja. Tapak kaki tu pun dah hilang. Jadi benda ni jadi macam pelik. Mungkinlah halusinasi ataupun memang benda tu betul-betul ada. Jadi dia pun cubalah untuk abaikan dan berjalan tau. Bila dia nak berjalan keluar daripada dapur, tiba-tiba dia terdengar lagi bunyi tapak kaki belakang dia. Dekat situ dia tak ada dah halusinasi ke apa ke, tak ada memang. Time tu dia dah memang takut. Dia terus lari pergi kat tempat pintu depan. Tapi bila saja dia sampai kat pintu depan, dia cuba untuk buka pintu tu, tak boleh sebab pintu tu terkunci. Dia cuba tarik apa, seolah-olah ada benda yang halang tak bagi dia keluar dari rumah tu. Jadi dalam keadaan yang takut, dia pun berlarilah masuk dalam bilik dan sembunyi dalam tu saja. Malam tu boleh dikatakan memang dia kena ganggu kakao lah. Sampai tahap bunyi tapak kaki 7 kali, hilang. Bunyi lagi 7 kali, hilang. Jadi keesokan pagi tu dah tenang. Jadi dia pun cubalah nak siasat apa yang berlaku dekat rumah tu kan.
Dia pun cubalah pergi balik dekat almari yang mana selalu dengar bunyi tapak kaki dan nampak tapak kaki budak tu. Jadi bila dia duduk mencari-cari dalam almari tu, dia terjumpa yang pertama lilin. Sebelah lilin tu ada anak patung dan sebelah patung tu ada gambar budak. Jadi kat situ pun dia dah jadi macam pelik. Benda apa yang tengah puja ni kan? Rumah ni asal rumah siapa kan? Jadi kat situ dia dah rasa macam, rumah mana pula dia sewa? Tiba-tiba ada lilin, ada gambar, ada patung. Bomoh mana pula dia berjampi kat rumah ni? Jadi dengan keadaan yang macam nak kalut-kalut, dia pun ambil lah gambar tu dan pergi cari orang kampung. Jadi selepas saja dia keluar, dia pergi cari ketua kampung, JKK kampung tu. Dia nak tanyalah kan tentang pemilik rumah tu, siapa dia, apa kena-mengena kan, supaya dia tahu apa yang terjadi dengan rumah tu. Jadi selepas saja dia berjumpa dengan ketua kampung, dia pun tanyalah kan tentang rumah tu. Dia bagi gambar, dia ditanya siapa pemilik asal rumah tu kan. Dan diceritalah yang malam-malam dia kena ganggu dan bahkan semalam pun dia kena ganggu dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Jadi Tok Ketua tu pun ceritalah kan tentang apa yang terjadi dengan rumah tu. Yang di mana rumah tu memiliki keluarga pada asalnya. Ada mak, ada ayah, ada anak perempuan seorang. Dan satu hari, anak perempuan mereka tu meninggal. Jadi mak ayah dia ni tak boleh terima tau yang anak mereka tu meninggal. Sebab mereka ni hanya ada seorang saja anak. Jadi tiba-tiba anak tu pula meninggal. Jadi si ayah ni dia boleh pergi menuntut ilmu untuk belajar ilmu supaya anak dia ni hidup semula. Jadi boleh dikatakan setiap malam ayah dia akan puja lah supaya anak dia tu kembali. Boleh dikatakan patung tu merupakan patung anak dia sendiri dan gambar tu merupakan gambar anak dia. Jadi kat dapur tu pula merupakan tempat yang ayah dia selalu puja lah untuk panggil anak dia kembali kan. Aku sendiri pun tak apa nak faham macam mana. Jadi boleh dikatakan roh anak dia ni tak tenteram. Jadi yang dia duduk kena ganggu setiap malam, dengar bunyi kaki, nampak kaki dekat almari tu, itu semua roh budak tu. Jadi si Budi ni buatlah keputusan untuk pindah dan keluar daripada rumah tu sebab dia pun dah memang tak mau dah. Kalau aku sendiri pun aku takkan tinggal dah kat rumah tu. Jadi ini menjadi salah satu pengajaran untuk kita. Jangan kita melakukan kesesatan. Kematian itu adalah pasti. Yang boleh kita lakukan hanyalah reda.